Terima kasih diucapkan kepada Kerajaan Malaysia. Terima kasih PMX. Boleh membeli RON 95 pada harga RM1.99 per liter bagi penggunaan bulanan yang tertentu. So minyak dah full, angkat nozzle, letak balik. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Hello, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam channel YouTube Adam Abu Bakar. So, hari ni kita orang plan nak pergi ambil kereta yang dah lama letak dekat Pro2 HQ Center. Sebabnya kenapa kita orang letak, nanti korang tengok sendiri. Kita orang juga excited sebab ni adalah pertama kali kita orang cuba nak isi budi 95, iaitu subsidi minyak RON 95 yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia yang layak. Mesti ramai yang dah tahu mengenai budi RON 95, tapi aku nak cerita dekat orang yang luar daripada Malaysia, yang rakyat Malaysia yang belum tahu apa itu budi 95. Okey, budi 95 adalah inisiatif kerajaan pada tahun 2025 untuk menyalurkan subsidi petrol RON 95 secara lebih yang bersasar dan adil kepada rakyat Malaysia. Dan di bawah skim ini, rakyat Malaysia yang layak boleh membeli RON 95 pada harga RM1.99 per liter bagi penggunaan bulanan yang tertentu, iaitu buat masa sekarang adalah 300 liter pada seluruh rakyat Malaysia yang memerlukan. Dan jika ada penggunaan had yang lebih, diorang boleh memohon untuk lebih. Sebelum aku isi minyak dan cuba first time untuk isi minyak ni lah, RON budi 95 ni, jom kita makan dulu. So kita orang dekat mamak nak sarapan dulu. Kita sarapan dulu lah. Ini segi satu. Kalau gula? Ha? Kalau gula tu? Roti telur lah, roti telur. Air. Roti telur ada kan? Air je kan? Ha. Awak nak air apa? Teh tarik. Teh tarik sudah kan? Korang kalau dah sampai mamak tu, wajib order teh tarik. Teh tarik ni kau-kau minuman kesukaan rakyat Malaysia, yang mana banyak di antara rakyat Malaysia kena pengidap penyakit diabetes disebabkan teh tarik ni. Tapi minum dengan kadar bersahaja lah. Kalau kerap setiap hari pagi petang malam, alhamdulillah, dan wajib kena diabetes. Tapi kalau sebulan sekali, it's okay. Ayam goreng mak. Wah, dengan ni. Toseki. Ke mana pula dia sampai? Kalau datang mamak, wajib cuba roti canai mamak. Mana? Kat dosi. Favorite order ni? Kalau kat mama. Kita orang ada beberapa masa lagi untuk kita orang spend time together sebelum saya ada outstation kat Terengganu. So kita breakfast dulu, then kita ambil kereta, and then baru kita isi minyak. That's the plan. Kita orang dah selesai untuk sarapan pagi, and now kita orang nak pergi ke Pro2 Center. Tapi konten Budi Madani awak buat seorang lah. Apa dia nak buat ni yang tinggi ni? Hah?
As for now, kita orang dah sampai dekat Pro 2 HQ Center dan kita orang nak masuk dalam, nak tengok atau nak update atau mungkin maybe sign any documentation lah. So nanti aku akan tunjuk masa kereta tu bawa keluar lah daripada bengkel. So ya, aku pun tak tahu apa akan jadi dengan kereta Pro 2 aku. So aku harap semuanya all good lah. Jom. Saya dah sampai dekat Pro 2 HQ Center. And nanti maybe nak kita orang tunggu kejap lah untuk urusan ini documentation. Dan kalau semua dipermudahkan, akan dapat kereta by today juga. We'll see. Fuyo, dia siap basuh. So tadi ada assistant yang dekat sini bagi tahu, ada hari tu dia tukar bumper belah sini, kemudian lampu belah kanan dengan sensor sini pun dia tukar baru. Lepas tu ada sebenarnya dekat dalam ada bahagian kemek sikit, tapi semua dah diketuk. So everything okay sekarang. Alhamdulillah. Kereta pun nampak macam baru, dah tak adalah rasa macam sakit hati ke apa ke kan. So far memang saya puas hati dengan kerja dekat Pro 2 HQ ni. Dia tukar bonet, dia tak tukar bonet, dia tukar lampu belah kanan, dia tukar bumper dan ada ketuk sikit lah. Tapi tu kerja yang minor ketuk lah, so tak ada masalah. So yang kita tunggu-tunggu adalah kita nak isi minyak RON 95, Budi RON 95. So jom kita tengok macam mana. Tapi kita dua kereta. Ya, wife dia akan balik rumah dan saya akan handle konten ni seorang-seorang dekat Petronas ke Shell ke, tak apa, nanti saya akan follow. Jom kita tengok. Bye. Bye for now. Bye. Okay, kita dah settle. Kita buka aircon dulu. Rasanya kita baru lah pula. Hehehe. Actually memang patutlah kita orang isi minyak sekarang sebab minyak pun tinggal 1 bar je. Tak percaya? Cuba tengok. Range tinggal 49 km je. Apa-apa pun pakai seatbelt dulu. Utamakan keselamatan, okey? Okey, korang mesti nak tahu macam mana proses saya claim daripada accident dekat kereta hari tu lah. Actually, proses untuk claim ni, kejadian saya dilanggar ni, sebenarnya saya dilanggar daripada belakang oleh sebuah kereta lah. Dan Alhamdulillah memang tak ada gaduh ke apa ke, sebab yang masa yang langgar saya tu pun yang bawa Grab. Dia nak memudahkan urusan dia, tak apa, kita orang bertukar IC, tukar nombor telefon, and then buat report polis. First kita orang buat report polis. Saya buat report polis dekat Balai Polis Tun Chesley kat Kuala Lumpur. Alhamdulillah semua report tu berjalan lancar. Report pun diambil baik. Kemudian yang melanggar saya pun bagi kerjasama yang baik. Dia pun buat report polis. Kemudian saya bawa kereta betul-betul dekat dengan sebelah rumah je sebenarnya. Bawa dekat area Sirampai, ada bahagian setapak ni Pro 2 Center. Kemudian repair, maklumkan, sediakan IC, geran, and apa lagi lah, police report. Lepas tu semua keterangan tu diambil dan kena tunggu lebih kurang dalam masa 2 minggu ke 3 minggu macam tu lah untuk proses repair dan sebagainya, order barang. Sebab dia ada order bumper baru. Macam saya tadi tukar bumper, lampu kanan dengan sensor. So benda tu kena tunggulah. Proses tu ambil masa sikit. Tapi tak apa, saya ada kereta yang lain, kereta yang kedua. Jadi sedikit sebanyak lah dipermudahkan. Kemudian saya hantar, letak kereta, ambil masa 3 ke 5 hari macam tu. Tapi saya punya betul-betul siap waktu semalam sebenarnya. Hari Selasa dan hari ni hari Rabu saya ambil. Sebab saya ada urusan kerja dekat pejabat, saya tak dapat ambil pada masa hari Selasa. So Alhamdulillah semuanya dipermudahkan.
Staff dekat Pro 2 Center setapak pun mesra, layanan yang baik, memberikan maklumat yang jelas, dan dia ceritalah. Tadi dia cerita apa yang berlaku, apa yang insurans minta tukar, apa yang insurans minta repair. So alhamdulillah semuanya dipermudahkan. So sekarang kita tengah tunggu nak isi minyak sebenarnya. Tak tahulah kereta depan mungkin lama sangat kot ambil masa. Tak apa, kita tunggu dan kita tengok macam mana. Pengesahan, sila masukkan atau sentuhkan kad. Masukkan my card untuk mengesahkan kelayakan pembelian budi 95 bersubsidi. So kena masukkan my card, tekan masukkan insert my card. Anda layak untuk pembelian budi 95 bersubsidi. Dia kata aku layak, so teruskan dengan pembelian. Kita isi minyak macam biasa. Angkat nozzle warna kuning. So far untuk pertama kali aku rasa a bit confused, tapi sebenarnya confused tu tak lama. Maybe dalam 20 saat, 30 saat macam tu. Nampak mudah digunakan. Cuma kena setiap kali isi minyak, bawa kad dengan bawa IC. So minyak dah full. Angkat nozzle, letak balik, cetak resit. So ni kali pertama. Kita tutup balik minyak. So ini adalah pengalaman aku untuk isi budi RON 95. Overall nampak mudah, dan terima kasih diucapkan kepada Kerajaan Malaysia, terima kasih PMX atas inisiatif ini. So based on apa yang aku isi tadi, aku isi total keseluruhan aku menggunakan RON 95 adalah sebanyak 25.906 liter. Iaitu total pembelian adalah RM67.36 tanpa subsidi RM1.99 tu lah. Kemudian bila ada tolak budi subsidi, jumlah yang ditolak adalah RM15.80. Dan total aku isi minyak tadi RM51.56. Full tank lah. Sebab balance yang minyak dalam kereta aku tadi ni ada 46 km lagi. Oh, ada juga previous balance ada 300 liter. Kemudian aku punya balance ada 274.094 liter. Aku rasa insyaAllah cukup kot sampai hujung bulan ni. So kita tengok dulu macam mana. Sekian itu saja vlog aku pada hari ini. Untuk korang yang tengok video aku, jangan lupa follow, like dan subscribe. Bantu aku untuk achieve 1,000 follower, 1,000 subscriber. Dan Assalamualaikum, hingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Video lain, insyaAllah aku akan cuba produce video, satu video setiap minggu. Assalamualaikum, bye.